Teori-teori perkembangan bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syahira binti Mustazrin. Saya merupakan pelajar bagi ijazah Sarjana Muda Pendidikan Awal Kanak-Kanak dengan Kepujian. Bagi subjek HPEC 3103, Pengajaran Bahasa Melayu dalam Pendidikan Awal Kanak-Kanak. Dalam tugasan ini, saya akan membentangkan 3 teori dalam tokoh perkembangan bahasa dalam pendidikan awal kanak-kanak. Baiklah, kita akan mulai pembentangan dengan topik pengenalan tentang teori perkembangan bahasa. Seterusnya, kita akan merungkai mengenai teori nativism dan teori behaviorism, juga teori interaksionalisme. Seterusnya, berkaitan yang terakhir, kita akan membandingkan ketiga-tiga teori tersebut dalam satu konteks bawah perkembangan bahasa dalam pendidikan awal kanak-kanak. Bahasa merupakan asas komunikasi dan perkembangan kognitif kanak-kanak. Melalui bahasa, kanak-kanak belajar berfikir, berinteraksi dan memahami dunia persekitaran di sekeliling mereka. Para sarjana berbeza tentang bagaimana bahasa diperolehi oleh kanak-kanak. Berikut adalah teori-teori utama yang sering dirujuk, iaitu teori nativism, teori behaviorism dan akhir sekali adalah teori interaksionalisme. Alat utama untuk komunikasi, pemikiran dan interaksi sosial. Dalam pendidikan awal kanak-kanak, perkembangan bahasa memainkan peranan penting dalam membentuk kemahiran kognitif, sosial dan emosi mereka. Kanak-kanak belajar bahasa melalui pelbagai proses, termasuk bawaan semula jadi, interaksi sosial dan latihan yang berulang kali. Teori nativism. Teori nativism merupakan salah satu teori utama dalam perkembangan bahasa yang menekankan bahawa kemahiran bahasa adalah semula jadi dan dibawa sejak lahir. Teori ini menolak pandangan bahawa bahasa hanya diperoleh melalui latihan dan pengulangan dari persekitaran. Ia diasaskan oleh Noam Chomsky, iaitu seorang ahli linguistik, ahli falsafah dan ahli kognitif Amerika Syarikat. Chomsky dilahirkan pada 7 Disember 1928 dan dikenali sebagai bapa linguistik moden. Ciri-ciri teori nativism. Yang pertama iaitu kanak-kanak mempunyai kemampuan mempelajari bahasa secara semula jadi. Kemampuan untuk belajar bahasa bukan sesuatu yang sepenuhnya dipelajari dari persekitaran atau melalui latihan sahaja. Sebaliknya, kemampuan itu sudah ada dalam diri kanak-kanak sejak lahir. Sebagai contohnya, seorang bayi yang secara semula jadi boleh belajar meniru bunyi dan memahami intonasi walaupun mereka belum diajar secara formal. Yang kedua iaitu perkembangan bahasa berlaku secara universal. Kanak-kanak di seluruh dunia melalui tahap perkembangan bahasa yang sama, walaupun bahasa yang mereka pelajari berbeza. Misalnya, semua bayi mulai menangis, mengeluarkan bunyi, konsonan, perkataan tunggal, ayat pendek dan seterusnya kepada ayat lengkap. Ini menunjukkan proses pembelajaran bahasa bersifat semula jadi dan serupa untuk semua manusia, walaupun persekitaran budaya bahasa yang berbeza. Yang ketiga iaitu Struktur Mental Hals, Language Acquisition Device, LAD. Noam Chomsky mencadangkan bahawa setiap kanak-kanak mempunyai alat mental khas iaitu LAD yang membolehkan mereka memahami tata bahasa, aturan bahasa, membina ayat baharu walaupun ayat itu belum pernah didengar sebelum ini. Sebagai contohnya, seorang kanak-kanak yang berkata, "Saya mahu main bola," walaupun tidak pernah terdengar ayat lengkap daripada orang dewasa, ia menunjukkan bahawa mereka menggunakan pengetahuan bahasa secara semula jadi. Sumbangan teori nativism dalam pendidikan awal kanak-kanak. Yang pertama, menggalakkan pengedaan persekitaran bahasa yang kaya di rumah dan di tadika. Yang kedua, guru dan ibu bapa digalakkan menggunakan bahasa yang pelbagai dan interaktif untuk mengaktifkan kemampuan semula jadi kanak-kanak.
Dan yang ketiga, menekankan kepentingan pendedahan awal kepada bahasa bagi menyokong perkembangan linguistik optimum terhadap kanak-kanak. Noam Chomsky pernah mengatakan bahawa kanak-kanak menguasai bahasa dengan cara yang luar biasa dan ia bukan sekadar peniruan. Hal ini menekankan bahawa kemampuan bahasa adalah semula jadi dan secara bawaan bukan hanya hasil latihan atau penguatan daripada persekitaran sekeliling. Teori behaviorism. Teori behaviorism merupakan satu pendekatan utama dalam psikologi dan perkembangan bahasa yang menekankan bahawa tingkah laku manusia dan kanak-kanak dipelajari melalui pengalaman dan interaksi. Pengalaman dan interaksi dengan persekitaran bukannya dibawa sejak lahir. B.F. Skinner atau Behaviorist Frederick Skinner yang dilahirkan pada 20 Mac 1904 di Squarehans, Pennsylvania, Amerika Syarikat. Beliau merupakan seorang ahli psikologi terkemuka dan tokoh utama dalam aliran behaviorism moden. B.F. Skinner sering digelar sebagai bapa behaviorism moden kerana sumbangannya yang besar terhadap perkembangan teori behaviorism. Ciri-ciri teori behaviorism oleh B.F. Skinner. Yang pertama adalah fokus dan persekitaran, yang membawa maksud bahawa tingkah laku dan pembelajaran kanak-kanak sangat dipengaruhi oleh persekitaran di sekeliling mereka. Persekitaran yang terancang dan menyokong boleh merangsang tingkah laku positif dan membantu kanak-kanak untuk mempelajari kemahiran baru, manakala persekitaran yang tidak sesuai maupun negatif boleh menjejaskan perkembangan mereka. Dengan menekankan peranan persekitaran, teori ini menunjukkan bahawa perubahan dalam suasana pembelajaran atau interaksi dengan orang dewasa maupun rakan sebaya dapat membentuk dan meningkatkan pembelajaran secara efektif. Yang kedua iaitu penguatan dan hukuman, yang merujuk kepada kaedah yang digunakan untuk membentuk tingkah laku kanak-kanak. Penguatan diberikan untuk menggalakkan tingkah laku positif sama ada melalui ganjaran atau dengan menghapuskan keadaan yang tidak menyenangkan. Sebaliknya, hukuman digunakan untuk mengurangkan atau menghentikan tingkah laku yang tidak diingini. Dalam pembelajaran, kaedah ini membantu kanak-kanak mengenal pasti tingkah laku yang diterima atau tidak diterima, sekaligus membentuk tingkah laku yang lebih positif secara sistematik. Yang ketiga iaitu peniruan dan latihan berulang. Kanak-kanak mempelajari tingkah laku, kemahiran dan bahasa dengan meniru tindakan atau perkataan orang dewasa dan rakan sebaya. Melalui latihan berulang, tingkah laku diingini diperkuat dan menjadi lebih stabil. Sebagai contoh, seorang kanak-kanak yang belajar bercakap atau menulis dengan lebih tepat apabila mereka meniru model yang betul dan diberi peluang untuk berlatih secara konsisten, sehingga tingkah laku itu menjadi sebahagian daripada kemahiran mereka. Sumbangan teori behaviorism dalam pendidikan awal kanak-kanak. Yang pertama, guru boleh menggunakan penguatan positif untuk memotivasikan kanak-kanak belajar bahasa atau kemahiran baru. Yang kedua, membantu dalam pembentukan rutin dan disiplin melalui secara berulang dan ganjaran. Yang ketiga, membolehkan penyediaan persekitaran dan pembelajaran yang tersusun untuk merangsang tingkah laku positif kanak-kanak. B.F. Skinner ada mengatakan bahawa pendidikan adalah apa yang kekal apabila apa yang dipelajari sudah dilupakan. Hal ini menunjukkan bahawa ia menekankan tentang pengalaman dan pembelajaran melalui latihan dalam membentuk tingkah laku yang kekal, bukan sekadar hafalan.
Teori interaksionisme. Teori interaksionisme menekankan bahawa perkembangan bahasa dan kognitif kanak-kanak berlaku melalui interaksi sosial. Tokoh utama teori ini iaitu Lev Vygotsky berpendapat bahawa kanak-kanak belajar dengan lebih berkesan apabila mereka berinteraksi dengan orang dewasa atau rakan sebaya. Lev Vygotsky, seorang psikologi dari Rusia yang dilahirkan pada 17 November 1896. Dikenali sebagai tokoh utama dalam psikologi perkembangan dan kognitif. Ia menekankan bahawa perkembangan kognitif dan bahasa berlaku melalui interaksi sosial dengan orang dewasa dan rakan sebaya yang lebih berpengalaman. Lev Vygotsky juga sering digelar sebagai bapa teori perkembangan sosial kognitif. Ciri-ciri teori interaksionisme. Yang pertama, pembelajaran melalui interaksi sosial. Teori interaksionisme menekankan bahawa kanak-kanak belajar bahasa dan kemahiran kognitif melalui interaksi dengan orang dewasa atau rakan sebaya. Melalui perbualan, pertanyaan dan aktiviti bersama, kanak-kanak memperoleh pengetahuan baru dan memahami konsep dengan lebih mendalam. Interaksi sosial ini bukan sahaja membantu kanak-kanak mempelajari bahasa, akan tetapi juga membentuk kemahiran sosial dan cara mereka berfikir. Yang kedua iaitu Zone Proximal Development (ZPD). Konsep ZPD merujuk kepada jarak antara apa yang kanak-kanak boleh lakukan secara sendiri dan apa yang mereka mampu capai dengan bimbingan dan bantuan oleh orang lain. Dalam konteks pembelajaran, guru atau ibu bapa memainkan peranan penting untuk memberi sokongan, tunjuk ajar atau arahan supaya kanak-kanak dapat mencapai tahap pembelajaran yang lebih tinggi daripada kemampuan mereka secara sendiri. Seterusnya, yang ketiga, bahasa sebagai alat pemikiran. Lev Vygotsky menegaskan bahawa bahasa bukan sahaja untuk komunikasi, tetapi juga ia berfungsi sebagai alat untuk memproses pemikiran dan menyelesaikan masalah. Apabila kanak-kanak bercakap sendiri atau berbincang dengan orang lain, mereka sebenarnya sedang mengatur, merancang dan mengembangkan pemikiran mereka. Ini menunjukkan hubungan erat antara bahasa dan perkembangan kognitif. Akhirnya, dalam ciri-ciri teori interaksionisme, iaitu yang keempat, persekitaran pembelajaran yang interaktif. Teori ini menekankan bahawa persekitaran yang menyediakan peluang untuk komunikasi, bertanya soalan dan bekerjasama dapat merangsang perkembangan bahasa dan kognitif kanak-kanak. Aktiviti seperti bermain secara berkumpulan, bercerita atau kerja secara berprojek bersama rakan sebaya membolehkan kanak-kanak belajar secara aktif dan menguatkan pemahaman melalui pengalaman sosial yang bermakna. Sumbangan teori interaksionisme dalam pendidikan awal kanak-kanak. Yang pertama, guru digalakkan menyediakan persekitaran pembelajaran yang interaktif. Yang kedua, guru memberi sokongan ketika kanak-kanak menghadapi cabaran. Yang ketiga, menekankan kepentingan bekerjasama, bimbingan dan komunikasi dan perkembangan bahasa dan kognitif dalam kalangan kanak-kanak. Lev Vygotsky ada mengatakan bahawa apa yang seorang kanak-kanak boleh lakukan dengan kerjasama hari ini, dia boleh lakukan sendiri pada hari esok. Ini menekankan bahawa kepentingan bimbingan, sokongan dan interaksi sosial dalam perkembangan kanak-kanak. Perbandingan antara ketiga-tiga teori. Noam Chomsky yang menekankan bahawa bahasa adalah fitrah semula jadi manusia, yang mana kanak-kanak mempunyai kemampuan semula jadi untuk memahami dan membina bahasa. B.F. Skinner pula menekankan bahawa bahasa dipelajari melalui persekitaran,
atau pembelajaran secara penguatan dan hukuman. Akhir sekali, Lev Vygotsky yang menekankan bahawa bahasa berkembang melalui interaksi sosial atau dalam konsep ZPD. Sekian, terima kasih.